Ya, saya rasa yang Kerajaan Pusat Barisan Nasional harus sedar bahawa di mana-mana satu negeri kalau mereka gagal dalam ekonominya, dia akan datangkan kesan kepada seluruh Malaysia dan bukan sahaja negeri itu. Khasnya negeri Pulau Pinang. Kerana negeri Pulau Pinang bukan yang berdekatan ialah merupakan satu ekonomi yang sangat penting kepada Northern Region. Di seluruh Northern Region Malaysia, kepada Perlis, kepada Kedah dan juga Perak. Dan sebelah sana adalah Kelantan dan Terengganu. Jadi saya rasa adalah pentingnya hasil itu mesti diagih dengan adil. Yang saya specifically saya nak katakan bahawa berkenaan projek pembesaran ampangan Mengkuang, di mana dia di dekat di dalam kawasan saya dan juga dekat dengan Pematang Pau. Kerajaan amat sedar dan Ya Muhammad, sebelum pergi ke Mengkuang, penjelasan sikit tadi soalan sebelum terlanjur. Tapi ini soalan yang sikit saja. Saya oleh kerana yang berhormat menyentuh pasal jambatan kedua Pulau Pinang ni, saya tertarik. Nanti. Yang berhormat Pertatan. Tadi ini bercanggah dengan ucapan yang berhormat tadi bahawa saya akan bagi penjelasan nanti selepas saya habis ini. Yang berhormat Pertatan, saya memang setuju dengan kerajaan sekiranya Kerajaan Barisan Nasional memberi peruntukan yang lebih besar kepada Sabah dan Sarawak. Dan sekiranya Pakatan mencari kerajaan pusat, kita akan bagi. Tapi rakyat dan juga yang berhormat dari Sabah dan Sarawak setuju yang berhormat. Kalau betul-betul yang berhormat prihatin dengan negeri Sabah dan Sarawak, bolehkah yang berhormat setuju supaya Kerajaan Barisan Nasional scrap jambatan kedua di Pulau Pinang, bawa duit itu kepada kedua-dua negeri ini? Setuju tak? Duduk. Yang berhormat, yang di-Pertua, kita tak perlu memilih bahawa sama ada we take away this and give yang script iaitu jabatan kedua dan bagikan kepada Sabah. Memang hasil kita ada cukup untuk Sabah dan juga untuk Pulau Pinang dan juga Perak dan Perlis sekiranya tak ada corruption. Dan juga boleh menagihkan dengan baik-baik, menggunakan sumber dengan cara yang baik, dengan cara yang berkesan, dan jangan kita ada kroni dan nak mengkayakan sebilangan kecil saja. Sekiranya tak ada corruption, sekiranya ada cara yang berkesan, kita ada cukup, hasil cukup, kita memang kaya untuk semua. Saya hanya nak minta supaya kita teruskan pembesaran ampangan Mengkuang kerana dia merupakan satu air, merupakan satu keperluan yang asas untuk semua rakyat. Tak kira mereka ada penyokong Barisan Nasional ataupun pakatan, dan mereka berhak untuk mendapat bekalan air pada tahun-tahun yang akan datang. Dan kerajaan yang bertanggungjawab mesti memastikan rakyat mendapat bekalan air pada masa yang akan datang. Projek ini melibatkan pelaksanaan dua komponen utama, iaitu pembinaan ampangan dan kerja-kerja arelan air mentah dengan stesen pam. Projek ini senang dilaksanakan secara dulu dia kata dia sudah mengambil alih ANA untuk melaksanakannya. Tapi sekarang kerajaan pusat mengatakan bahawa tidak cukup wang peruntukan, jadi dia sudah dihentikan. Sekiranya dia dihentikan dan tidak sempat disiapkan pada tahun yang akan datang atau 2011, pembekalan air akan terjejas. Dan saya rasa ini bukan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab sekiranya kita tidak mau berterus dengan projek ini hanya kerana Barisan Nasional bukan kerajaan di negeri Pulau Pinang. Barisan Nasional mesti ingat bahawa mereka masih merupakan kerajaan pusat dan mereka yang kutip
cukai daripada rakyat Pulau Pinang dan mereka mestilah terus dengan projek ini. Sekian, terima kasih.